welcome back to podcast mini studio KBSB bersama kami lagi dalam siri khas menghimpunkan berbagai pendapat hebat tentang pendidikan dan kemahiran. Bersama saya lagi Nazatul Husna dari 1 Divisi Teknologi Pembinaan. Dan saya Syawal dari 2 SPM Teknologi Maklumat. Dan kami adalah host anda untuk kali ini. Saya rasa temu kita pada hari ini adalah orang yang agak istimewa kerana dia adalah orang yang baru saja mengenali tentang KB dan ingin bekerjasama dengan KB pada masa hadapan. Okay. Saya rasa kan, apakah Usna ada bercerita kat mana ya? Combat Conting. Agak unik nama Combat Conting ya. Nampak macam wow dia punya nama, right? Betul. Bersama kami hari ini ialah dari pihak Conting Combat yang akan berkongsi sedikit pandangan tentang peranan industri dalam membimbing dan membentuk pendidikan. Silakan tuan. Okey, terima kasih Syawal dan Husna. Betul. Dan juga terima kasih juga kepada pihak pengurusan College Vocational Sungai Buloh kerana sudi memberi ruang dan peluang untuk kami wakil industri Combat Coating M9 Berhad secara khususnya untuk sebarang perkongsian pada hari ini. Okey. Boleh saya izin? Saya boleh tak ke puan, kalau puan ceritakan tentang latar belakang puan ke ataupun cerita sendiri tentang bagaimana Combat Coating ni Itu diwujudkan. Okey, baik. Okey, Combat Coating M9 Berhad ditubuhkan pada tahun 1997. Diasaskan oleh Mr. Tan Chayang dan syarikat kami terletak di Bandar Baru Sungai Buloh, ibu pejabat, dan kilang kita terletak di Batang Kadi, Selangor. Okey. So secara khususnya perkhidmatan yang kami buat adalah spray painting untuk plastik part, aksesori kereta untuk customer otomotif lah. Contohnya macam Pro2, Honda, Stellantis dan juga sebagainya. Jadi syarikat kita dah hampir 30 tahun. Kita pun mendapat pensijilan IATF 16949 di dalam bidang otomotif, dan baru-baru ini kami berbangga jugalah sebab dianugerahkan ataupun diberi penghargaan oleh pihak KWSP sebagai top 10 majikan terbaik kawasan Shah Alam untuk KWSP Shah Alam. Jadi itu saya rasa satu pencapaian yang agak membanggakan lah. Di sebaliknya, sebelum ni pun memang kita ada terima pelbagai penganugerahan yang lain lah, tapi yang terbaru itu yang daripada KWSP. Okey, pihak KB mengucapkan tahniah atas anugerah yang baru dapat ni. Tahniah. Terima kasih. Okey, sebelum saya akan mulakan dengan soalan pertama lah kan. Mesti ramai student dan orang luar tertanyalah kan, apa itu Combat Coating kan? Sebab maybe ada orang tak familiar apa itu Combat Coating kan. So boleh puan tolong jelaskan lah sedikit tentang Combat Coating ni. Seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, Combat Coating kita buat perkhidmatan untuk spray painting untuk aksesori kereta. Jadi apa yang kita buat adalah proses yang terlibat di dalam kilang ataupun production. Kita termasuk masking proses, spray painting proses, QA inspection dan juga packing lah untuk bahagian logistik. Jadi kesemua proses ini disokong oleh beberapa department yang berbeza. Okey, dan setakat ini kami ada 2 fasiliti lah di kilang kami. Pertama ialah production line 1 di mana ia adalah painting atau spray painting secara manual, dan yang kedua adalah production painting line 2 yang menggunakan robot. Itu ialah automation lah. Automation lah kan. Betul. Okay. Untuk supportkan Industrial Revolution 4.0. Jadi kita dah ke arah teknologi seiring dengan perkembangan semasa, dan kita nampak kepentingan dan keperluan kita untuk moving forward untuk supportkan teknologi yang baru. So saya nak tanyalah, is it like Combat Coating ni dia take direct order from customer sendiri ataupun take under macam syarikat lah, macam tadi puan ada kata keluar luar, motor dan so ever, right? So dia ambil under customer terus ataupun daripada syarikat berikut?
Memang betul projek tu adalah direct dengan customer kita lah. Tetapi along the line ada supplier yang terlibat jugalah. Jadi kita pun ada berkomunikasi dan berurusan juga dengan supplier untuk memastikan proses production kita berjalan dengan teratur. Faham? Okey. Jadi kita dah complex content tu apa kan. Boleh ceritakan saya khusus apa yang industri complex content tekankan Dekat college vocational kami je lah. Vocational. Okey, kita memerlukan calon ataupun pekerja yang mahir ataupun mempunyai latar belakang dalam bidang mechanical dan juga electrical. Okey, tetapi untuk bahagian contohnya teknologi automotif, teknologi elektrik dan elektronik dan juga teknologi kimpalan pun berkaitan juga dengan industri kami. Betul, kerana kita pun ada syarikat anak syarikat yang lain yang dalam business ataupun painting line system. Okey. Jadi komponen kita memerlukan calon yang ada knowledge dan juga background bahagian metal, finishing, welding, cutting, laser cutting dan sebagainya lah. Jadi di dalam compact group itu sendiri tidak hanya terhad peluang pekerjaan untuk yang dinyatakan tadi, tapi kita pun terbuka juga untuk kursus-kursus lain yang berkaitan. So saya nak tanya lah, compact coating ni dia dah ada terima any pelajar from college vocational ke? As intern ke? Ya, betul. Oh really? Untuk yang sebelum ni memang kita ada terima permohonan latihan industri daripada college vocational, walaupun kursusnya tidak berkaitan, tapi mereka masih mendapat pendedahan bagaimana operasi kilang kita berjalan lah. Tetapi mungkin untuk college vocational yang lain untuk kursus teknologi penyemburan cat ataupun baik pulih kenderaan, itu pun lebih berkaitan lah dengan kita punya bidang. I see. So basically kalau student KB kat sini macam seperti automotive, mechanical and electronic tadi. Betul. Okay, maybe you guys can apply intern at Compact Coating sebab dia ada related juga lah dengan kita punya course. So tapi basically looking for yang painting kan? Betul, car painting. Okay. So saya ada soalan juga tentang soalan ketiga ni dia about macam puan tadi waktu masuk day one tadi kita orang ada mempersembahkan tentang FSM iaitu Formula Student Malaysia, yang F1 yang either mechanical or EV lah. So yang tadi yang kita orang mempersembahkan tu adalah mechanical. So apa pendapat puan tentang kereta tersebut lah yang kita orang dah buat tu? So macam dari segi reka bentuk ke, dari segi dia punya design ke? Bagi saya usahanya sangat mengagumkan dan dia adalah sangat luar biasa lah. Kita boleh nampak kemampuan pelajar-pelajar kita pada tahap yang membanggakan. Okey, dan setaraf dengan pengeluar-pengeluar kereta yang ada, pengeluar kereta F1 yang ada. Betul. Jadi membuktikan pelajar-pelajar kita sebenarnya mampu bersaing. Betul. Dengan setuju, pasaran. saya setuju dengan statement tu. Sebab F1 ni pun actually dia gabungan antara banyak course untuk membinakan satu kereta yang itulah. Sebab kalau puan dapat tahu dari segi maybe dalam bidang radio ke, so we need electronic dekat dalam bidang tu. Betul. Dan dalam bidang like macam kita nak buat kereta tu jadi famous, we need editors kan. So kita boleh panggil bidang IT dalam tu. So macam lot of courses bersatu untuk buat bina kereta tu lah. Okay. pada pandangan puan, jika Compact Coating ini membuat kolaborasi dengan college vocational, apa pandangan puan? Okey, saya rasa ini adalah usaha yang baik dan kami daripada wakil industri sangat menyokong sepenuhnya kolaborasi daripada pihak college vocational dan juga industri lah, kerana kami faham college vocational juga mampu melahirkan pelajar-pelajar yang berdaya saing, mampu untuk berhadapan dengan cabaran dan cabaran kerja pada masa sekarang lah. Jadi kualiti-kualiti itulah yang diperlukan oleh industri sekarang supaya kita boleh menuju ke negara maju.
pada masa akan datang. Okay. Since Puan pun dah bersetujulah untuk bekerjasama dengan kolej kami pada masa akan datang. So saya ada tanyalah harapan Puan sepanjang untuk kita bekerjasama ni. So apa harapan Puan sebagai wakil Comic Coating lah untuk kolej kami ni? Okey, harapan saya agar kerjasama pada masa akan datang ni akan dapat terus dikekalkan. Bila kita dapat memenuhi pasaran kerja, tenaga kerja yang dilahirkan oleh pihak vocational adalah sangat berkemahiran, jadi dia mampu untuk menyokong industri dalam masa sekarang lah. Jadi harapannya semoga kita lebih ada kerjasama yang lebih erat selepas ini dan pihak kami sangat terbuka untuk usaha-usaha seperti ini. InsyaAllah. Okay. Ni kita dapat tahu bahawa yang student kita pun boleh jadi intern dekat Comic Coating kan. So maybe soon kita ada alumni daripada ni lah Comic Coating sendiri lah. So maybe for automotive maybe akan boleh buat lawatan ke pergi Comic Coating untuk mendapatkan ni kan view of the industry sendiri kan. Saya rasa lawatan ke kilang tu adalah satu cadangan yang baik kerana pelajar boleh didedahkan dengan bagaimanakah persekitaran kerja yang sebenarnya. Betul. Mungkin sebelum ini ialah perkara ini bukanlah sesuatu yang kita boleh tengok hari-hari. Betul. Jadi mungkin saya rasa akan ada keterujaan kalau student-student ni tengok macam mana spray tu proses spray painting tu dilakukan oleh robot. Okay, sebab benda tu paling masih baru lagi kan. Betul. Dan boleh tengok macam mana teknologi robot untuk buat spray painting dan keadaan inilah dalam production line itu sendiri. Terima kasih Puan atas kongsian ini. Okey. Semoga dengan konsep Puan dapat masuk dengan masing-masing. Okey. Terima kasih banyak Syawal dan Husna. Semoga kita berjumpa lagi. Okay, tapi saya ada soalan terakhir lah untuk Puan. So apa nasihat Puan kepada pelajar kolej kami pada masa akan datang ni lah? Untuk maybe boleh bekerjasama ke macam ni? Okey. Nasihat saya sekarang industri memang memerlukan tenaga kerja yang berkemahiran dan juga lebih berdaya saing. Okey. Dengan peluang yang ada, timbalah ilmu sebanyak mana semasa anda belajar untuk menghabiskan kursus tu supaya anda boleh menyediakan diri untuk pasaran kerja ataupun boleh menghadapi boleh berada di alam pekerja yang penuh dengan persaingan. Jadi dia lebih kompetitif lah sebab sekarang memang pasaran kerja tu memang ada, tetapi majikan tu sendiri pun agak berhati-hati dan kita pun nakkan pekerja yang betul-betul boleh memenuhi keperluan di dalam industri. Nasihat yang sangat mendalam kepada student kita. Okey. Senang dengan kata-kata ke? Okey. So, terima kasih atas nasihat tadi. So, kita dah penghujung kita punya podcast. So, untuk episod seterusnya, kita akan bersama dengan pihak Motor Nation yang akan berceritakan tentang motorsport ataupun kenderaan lagi otomotif yang akan berceritakan tentang macam mana industri diorang and yang punya kisah macam mana Motor Nation ni berlaku. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya Una dan rakan saya Syawal Mujakarifan. Terima kasih kepada penonton untuk terus menonton podcast mini studio KBSP. Suara Pelajar, Suara Inovasi. Assalamualaikum. 90. Oh, tak sampai like musik. Dia akan set lah kan bumper depan, bumper belakang. Tapi yang sekali masuk tu satu bahagian je lah. Katakan 1 jam pertama ni buat bumper belakang. Lepas tu dia dah siap dia punya cycle tu, baru dia masuk. Oh, sebab mostly coating kita dapat tahu kaset 200 kaset saya rasa. 200 kaset maksudnya 400 bumper lah. Cepat jugalah. 200 kaset. Sebab ni jalan siang malam, 2 shift. Oh. 2 siang malam. Jadi ada yang shift malam, jaga-jaga malam. Ni jam ayah saya lah. Dia ada kisah sebenarnya. Tapi masa
Tapi sekarang dah kurang sikit lah. Sebabnya saya rasa lah masa kita orang, sebab kita orang supply banyak juga. Setakat ni hanya warna KTM maksudnya? Oh. Petron. Dia Combat Coating ni buat spray. Combat Enterprise dengan Combat Engineering yang dekat Sungai Buloh tu, diorang set design dengan fabricate sistem painting tu. Semua satu kilang. Oh, ya ke? Jadi macam kita orang ada projek luar negara, Hero Honda dekat India. Oh, wow. So macam projek team kan, dia ada peluang lah travel overseas. Wah. Sekarang menarik lah ini. Projek engineer, lepas tu apa ni, Shimano komponen yang buat fishing reel tu dengan basikal lah, kilang dia kat Batam dengan Pekan Nanas pun kita orang yang buat juga. Oh, wah, menarik juga dia punya jalan kerja dia tu. Ya, tapi dia menarik tak? Literally like menarik. Tak, saya rasa Interesting yang tu, gila, like Combat Enterprise dengan Combat Engineering kot, sebab dia kan asing kan. Yang saya cakap ni lebih kepada combat je lah. Tapi kalau nak buat tu, apa kontak je, boleh je kita orang apa-apa sharing. Bodoh ada supplier yang dia minta daripada produk minta kan. Tapi kan macam contohnya macam Christian lah. Dia bangku tu datang daripada supplier. Kita orang spray je. Oh, kita macam saya kat pun just coating je lah benda tu. Spray painting. Betul. Jap, kalau korang tengok kita orang punya booth kan, mesti orang ingat kita orang jual kereta. Ada student tanya ke? Sebab fotos. Sebab kita orang punya painting services ni lah robot arm tu. Lepas tu yang ni adalah yang manual spray. Bila kita orang tunjuk Beza, Atifa, Honda, Peugeot ni, orang kata orang jual kereta, tapi kita spray painting. Inilah contoh yang kita punya Contoh pekerjaan ni lah, jalan kerja dia kan. So kita pun adalah family dengan apa. Combat ni ramai staff lama tau, yang macam 15 tahun ke atas ramai. So veteran lah? Maksud dia Dia dah lama dalam. Ada sampai 25 tahun. Wow. Oh, maksudnya boleh bayangkan combat ni macam veteran punya ni. Tapi staff lama pun ramai, staff baru pun ramai. Yelah, So balance lah. Tapi yang macam bila orang kerja sampai 25 tahun. Maksud memang trusted lah company. Loyal lah. Orang tu dapat yang top 10 basikal terbaik dekat Shah Alam. Untuk inilah untuk under KWSP Shah Alam. Oh. No wonder lah, dia dah boleh katakan macam syarikat ni memang trusted gila lah.